Okey, bertemu kembali dalam channel YouTube saya. Hari ni kita nak review satu barang. Ada barang ni daripada Shopee. So, kedai dia dekat Pulau Pinang ni. So, kita unboxing dulu barang ni. Jom kita buka. Okey, saya dah koyakkan dah. And then, kita bawa keluar barang ni. Barang apa ni? Dia dalam botol. Dia ada bubble wrap ni. Dia bungkus elok. Jom kita buka bubble wrap ni pula. Kita buka bubble wrap ni. Tarik keluar je. Kita boleh tahu lah produk apa yang kita beli ni. So produk ni untuk kaki lah. Dia untuk Peninsula Odor Decomposition Green Safety. So dia ni untuk hilangkan bakteria lah. Hilangkan bakteria pada kereta anda. So from Vimafa. Okay, tu dia punya nozzle dia kat situ. Bila kau tekan ni nanti dia lock. Dekat sini. Button ni dia akan lock. Dia akan lock. So cara pakai dia nanti saya tunjuk. Jom. Okey. Cara nak pakai odor decomposition ni. Okey. Senang je. Korang letak sini dulu. Sebelum korang buka tu, korang kena start engine kereta korang. So, kau tekan brake. Kau start lah kereta korang. Sekejap, saya start. Okay, dah hidup. Dan tekan brake. Okay, start kereta korang. Okay. And then, korang tutup tingkap dulu. Tingkap kena tutup. So, naikkan brake semua. Naikkan semua. Alright. Lepas tu, korang buka penutup ni. Korang buka penutup ni. Okey, kat tepi. Sebelum korang tekan nozzle yang ada ni, nyangkut ni. Korang tekan nanti disangkut bawah ni tau. Okey, korang kena on aircon dulu. On aircon. Buka paling maksimum lah. Saya buat 18 cukup lah. 18. Okey. Tapi kereta keadaan api lah. Alright. Aircon dah start. Korang tekan ni. Goncang dulu lah sebelum tu. Goncang dulu bagi dia. Alright. Goncang. Kemudian kau tekan ni. Dia akan keluar asap nampak. Nampak. Lepas tu kalau kau tekan banyak habis, nanti dia melekat kat bawah ni. Saya tekan habis Nampak dia melekat habis. So kalau dah biar macam tu, korang tutup lah pintu kereta korang. Okay. Biar macam tu selama 10 minit. Nanti kita bila dah siap nanti kita tengok balik. Alright. Okay. Bila korang tengok botol tu dah tak ada spray keluar, korang buka lah pintu. Okay. Dah habis dah ni. So kereta korang akan bau segar. Bila macam ni, bila kau goncang-goncang dah kosong dah, isi tak ada dah. Okay. So kereta korang akan bau memang sangat-sangat segar. Bau harum semerbak. So dia membunuh 99.99 bakteria yang ada dalam kereta korang. Okey. Kalau korang nak dapatkan ni, nanti saya bagi link dekat description. Alright, itu saja video saya untuk kali ni. Jangan lupa like, comment, share video dengan kawan. Last sekali guys, tolong subscribe guys. Bye. Kereta korang bau harum dah. Dah bau harum semerbak. Seronok bau dia.